Dah lah tuan-tuan, fed up lah. Fed up lah tuan-tuan. Betul-betul fed up lah. Kalau kau tak nak iktiraf negara ni sebagai negara Islam dan tak boleh terima Islam ni sebagai agama rasmi negara kita, kau cari negara lain je lah. Kalau tak boleh terima Islam sebagai agama rasmi Malaysia, kau cari negara lain je lah. Itulah kenyataan ringkas yang dikeluarkan TikToker Smart Charming apabila individu ini mengulas mengenai kenyataan pemimpin Parti Bangsa Malaysia PBM, Ronnie Liu yang mengatakan Malaysia tidak akan dan tidak patut menjadi sebuah negara Islam. Menerusi video yang dikongsikan di akaun TikTok miliknya itu, Mat Charming enggan mengulas berlebihan mengenai isu melibatkan agama dan perkauman berkenaan kerana akaun TikToknya sering sahaja dikenakan amaran dan beberapa kali di-ban. Dengarkan keluhan TikTokers itu di sini. Hai, apa nak jadi tuan-tuan Saya speechless Hari makin hari si Apek ni berani keluarkan statement macam ni. Saya tak nak ulas. Saya malas tuan-tuan. Saya fed up. Saya dah give up dah. Saya tak nak ulas benda ni lagi. Bukan apa tuan-tuan, setiap kali kalau saya sentuh apa-apa isu yang berkaitan dengan DAP ni, video saya sama ada kena remove, violation ataupun kena ban. Tahu? So saya dah malas lah tuan-tuan. Sebab puak-puak ni bukan boleh kena tegur pun. Tak boleh. Mana-mana konten dekat TikTok ni yang menyentuh tentang isu DAP ni confirm kena ban tuan-tuan. So saya tak nak ulas lah. Saya malas ulas. Malas. Anda baca statement dekat atas ni, anda buatlah ulasan sendiri tuan-tuan Macam mana? Astaghfirullahalazim. Apa masalah dia ni sebenarnya? Dan yang saya pelik tu, tak ada tindakan langsung Tak ada siapa yang berani tegur ke, berani condemn si dia ni. Astaghfirullahalazim. Anda tunggu. Ni kejap lagi kan, lagi sehari 2 hari ni akan keluar statement-statement baru daripada si Apek ni. Dah lah tuan-tuan, fed up lah. Fed up lah tuan-tuan. Betul-betul fed up lah. Kalau kau tak nak iktiraf negara ni sebagai negara Islam dan tak boleh terima Islam ni sebagai agama rasmi negara kita, kau cari negara lain je lah. Subscribe with notifications on.